Assalamualaikum dan hai semua. Pernah tak terfikir macam mana kita nak bersuci untuk solat kalau tak ada air langsung? Inilah yang kita akan kupas dalam perkongsian kali ini, iaitu satu amalan unik dalam Islam yang dipanggil tayamum. Cuba bayangkan situasi ni. Anda tengah hiking atau mungkin berada di kawasan yang terputus bekalan air. Waktu solat dah masuk. Apa nak buat? Macam mana nak solat? Persoalan inilah yang menjadi kunci kepada perbincangan kita hari ini. Jawapannya, Islam dah sediakan satu jalan keluar yang sangat istimewa, satu keringanan daripada Allah yang kita kenali sebagai tayamum. Ia adalah satu penyelesaian yang suci bila air tak dapat dijumpai atau digunakan. Jadi, apa sebenarnya tayamum ni? Secara mudahnya, ia adalah proses menggunakan debu tanah yang bersih untuk disapu pada muka dan kedua-dua tangan kita. Yang paling penting, mesti ada niat yang betul. Ia berfungsi sebagai pengganti wuduk ataupun mandi wajib bila kita betul-betul ada halangan yang sah untuk guna air. Dan amalan ni bukannya rekaan tau. Ia datang terus dari Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah sendiri telah berfirman yang membenarkan kita bertayamum dengan tanah yang suci jika kita sakit, dalam perjalanan atau memang tak jumpa air. Inilah yang kita panggil rukhsah, satu kemudahan yang menunjukkan betapa indahnya agama kita. Tapi, kena ingat ya, tayamum ni bukan jalan pintas sebab kita malas nak ambil wuduk. Tak boleh macam tu. Ia hanya dibenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Jom kita lihat apa sebab dan syarat yang mengharuskannya. Okey, ada beberapa sebab utama kenapa tayamum ni dibenarkan. Pertama, dan yang paling jelas, bila memang tak ada air. Atau air ada, tapi sikit sangat, cukup untuk minum je. Kedua, kalau kita sakit atau ada kecederaan macam luka atau kulit melecur yang doktor nasihatkan tak boleh kena air. Ketiga, kalau cuaca sejuk melampau sampai boleh memudaratkan kesihatan. Dan akhir sekali, kalau sumber air tu ada tapi lokasinya terlalu jauh. Selain sebab-sebab tadi, ada juga syarat-syarat yang kita kena penuhi. Kira macam checklist lah. Pertama, hanya boleh buat bila dah masuk waktu solat. Kena usaha cari air dulu ya, jangan terus nak bertayamum. Pastikan juga badan kita dah bersih dari sebarang najis. Debu yang nak digunakan pun mestilah suci, bukan bercampur dengan benda lain macam tepung atau simen. Dan akhir sekali, pastikan kita dah tahu arah kiblat. Baiklah, kita dah tahu bila boleh buat dan apa syaratnya. Sekarang, jom kita masuk ke bahagian yang paling praktikal, macam mana cara nak laksanakan tayamum ni dengan betul. Asas tayamum ni ada 4 rukun atau tiang sirinya. Ini adalah bahagian yang wajib dibuat. Kalau tertinggal satu, tak sah tayamum kita. Ianya adalah niat, sapu muka, sapu kedua-dua tangan dan akhir sekali, buat semua tu mengikut turutan yang betul atau tertib. Simple kan? Okey, langkah pertama, niat. Macam semua ibadah lain, niat tu letaknya di dalam hati. Lafaz yang biasa kita dengar ni adalah untuk membantu kita menetapkan niat. Niat inilah yang membezakan perbuatan kita daripada sekadar main sapu-sapu debu. Selepas berniat, kita mulakan langkah fizikalnya. Mula-mula sekali, kita letakkan atau tepuk kedua-dua tapak tangan pada permukaan berdebu yang suci. Boleh jadi tanah, batu atau dinding yang bersih. Renggangkan sedikit jari jemari masa menepuk tu. Lepas dah tepuk, angkat tangan dan sapukan debu tadi ke seluruh muka kita. Cukup dengan sekali sapuan sahaja. Pastikan sapuan tu rata ya, dari bahagian dahi tempat tumbuh rambut sampailah ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Selesai bahagian muka, kita tepuk lagi sekali tangan pada debu. Tepukan kedua ni adalah untuk bahagian tangan pula. Kita mulakan dengan tangan kanan, sapu dari hujung jari sampailah ke siku. Kemudian, ulang proses yang sama untuk tangan kiri pula. Yang kita bincangkan tadi tu rukun, iaitu yang wajib. Tapi ada juga amalan-amalan sunat yang digalakkan. Kira macam bonus lah untuk sempurnakan lagi tayamum kita. Contohnya, baca bismillah, nipiskan debu pada tapak tangan, dahulukan anggota kanan dan membaca doa selepas selesai. Disebabkan tayamum ni adalah satu penyucian yang bersifat sementara, penting untuk kita tahu apa perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Ada 3 perkara utama yang membatalkan tayamum. Pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk biasa, seperti buang angin atau tidur, secara automatik akan membatalkan tayamum juga. Kedua,
kalau kita jumpa air sebelum kita mula solat. Dan ketiga, bila sebab yang menghalang kita guna air tu dah hilang. Contohnya, kalau kita sakit dan dah sembuh, maka tayamum kita dah tak sah. Akhir sekali, jom kita renung sekejap. Kenapa agaknya wujud kemudahan seperti ini dalam agama kita? Apa hikmah yang lebih besar di sebaliknya? Hikmahnya, subhanallah, sangat mendalam. Ia menunjukkan sifat belas kasihan Allah yang tak mahu membebankan kita. Ia satu cara untuk menjaga kesihatan dan mengelak kemudaratan. Dan yang paling penting, ia memastikan solat, tiang agama kita, dapat terus didirikan dalam apa jua keadaan. Seolah-olah satu mesej bahawa tiada halangan fizikal yang boleh memutuskan hubungan kita dengan Pencipta. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita renungkan. Apabila kita lihat betapa fleksibelnya agama kita melalui amalan tayamum ini, apa agaknya yang ia ajarkan kepada kita tentang hakikat dan intipati ibadah itu sendiri? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi mendengar.